Assalamualaikum awak. Awak apa khabar? Waalaikumsalam, saya khabar baik. Awak bagaimana? Saya sihat. Awak tahu tak tentang hari ini? Tahu, hari ini hari kantin sekolah. Wah, saya mahu pergi ke hari kantin sekolah. Boleh tak kalau saya nak ikut awak? Boleh? Awak mahu bawa siapa? Nanti saya nak pergi ke sana dengan kawan-kawan saya yang lain. Saya mahu bawa ibu ayah saya ke hari kantin sekolah. Di hari kantin sekolah kita ada apa? Di sana ada banyak benda. Contohnya pameran muzik, pameran seni dan zoo mini. Wah, seronoknya. Saya mahu lihat pameran kerjaya sebab saya mahu jadi guru. Awak mahu ikut? Saya nak pergi ke pameran muzik kerana saya suka dengar lagu tradisional. Oh, saya mahu ikut awaklah sebab saya juga suka dengar lagu. Contohnya lagu cinta, lagu Malaysia. Wah, jom ikut saya. Jom. Hai awak, tadi saya dengar banyak lagu dan di sana ada penyanyi jemputan. Wah, meriahnya. Saya juga pergi pameran kerjaya. Saya belajar banyak tentang guru. Saya dengar banyak pengalaman dari pada guru kita. Boleh tak kalau kita pergi makan kerana saya rasa lapar? Saya juga lapar. Saya lihat ada banyak gerai jualan di sana. Wah, seronoknya. Jom kita pergi. Saya rasa mahu beli nasi ayam. Awak mahu makan apa? Saya nak makan burger. Saya mahu beli buah sebab saya suka buah. Saya mahu beli buah anggur, buah pisang dan buah oren. Wah, saya nak ikut awak lah sebab saya juga suka makan buah. Tapi saya lihat buah di gerai jualan itu mahal. Nanti saya belanja awak. Wah, terima kasih. Sama-sama. Tadi saya beli jus apple dan jus oren. Wah, saya
Saya juga beli nasi lemak. Nasi lemak di gerai jualan itu sangat sedap. Awak makan apa? Tadi saya makan apam balik kerana dulu ibu saya suka belikan saya apam balik di gerai hampir dengan rumah saya. Oh, sekarang saya kenyang. Mari kita pergi lihat pertunjukan. Jom. Saya dengar awak akan buat pertunjukan di Dewan. Betul ke? Betul. Nanti kelas saya ada buat pertunjukan lakonan. Nanti awak bolehlah datang. Saya dengar ada pertunjukan nyanyian lagu negaraku dalam bahasa isyarat. Betul ke? Betul. Nanti awak juga boleh ikut kami nyanyi sama-sama. Wah, seronoknya. Saya mahu ikut nyanyi lagu negaraku dalam bahasa isyarat sebab saya dulu belajar bahasa isyarat di rumah bersama ibu ayah saya. Jom, nanti kita lambat. Sudah sampai masanya. Jom! Wah, tadi saya lihat pertunjukan lakonan awak. Awak sangat berani. Susah ke awak mahu belajar lakonan? Susah, tapi kami semua selalu belajar bersama-sama setiap hari dan guru kami selalu ajar kami. Jadi sekarang kami semua sudah pandai berlakon. Wah, boleh ke nanti awak ajar saya untuk berlakon? Saya suka berlakon tapi saya tak tahu. Mestilah boleh. Nanti kita belajar sama-sama. Saya dengar di kantin ada mini zoo. Awak mahu pergi tengok? Mahu? Jom. Jom. Awak tak takut ke dengan serangga? Saya tak takut dengan serangga kerana dulu ibu bapa saya selalu bawa saya pergi ke zoo mini. Saya selalu tengok belalang dan laba-laba. Apa awak rasa hari ini di hari kantin sekolah kita? Saya rasa sangat gembira kerana semua makanan yang saya beli sedap dan murah. Saya juga gembira sebab
banyak saya belajar hari ini. Saya dapat banyak ilmu tentang guru. Saya harap bila saya besar nanti, saya dapat jadi guru. Tahun depan awak nak pergi lagi tak hari kantin sekolah? Saya mahu pergi ke hari kantin pada tahun hadapan sebab saya mahu buat pertunjukan dengan bahasa isyarat. Saya sudah belajar tentang bahasa isyarat. Wah, mesti seronok. Nanti saya juga nak ikut awak pergi ke hari kantin. Saya harap tahun hadapan pada hari kantin sekolah kita ramai yang akan ikut dan pergi. Contoh, saya mahu adik lelaki saya ikut tengok zoo mini. Saya juga harap saya boleh bawa ibu bapa saya pergi ke hari kantin. Oh, terima kasih awak sebab ikut saya ke hari kantin sekolah. Saya dapat belajar banyak benda dan saya boleh lihat banyak ilmu baru. Sama-sama. Jom kita balik sekarang sebab ibu bapa saya sudah datang. Mari kita balik sekarang.